Hi guys, welcome to Borak Semula. Selamat datang lagi dalam Borak Semula. Okay guys, untuk episod pertama hari ini, kita ada a very special guest. Boleh tolong perkenalkan diri? Okay, hello, hi. Assalamualaikum. So, aku Muhammad Haziq lah. So, dikenali sebagai Haziq. Aku alumni UiTM lah sebelum ni. Oh, okay. Kau alumni UiTM? Kau Betul. ambil degree and master lah? Okay, so sebelum ni, kalau background aku sebelum ni aku degree in architecture dekat UiTM dan aku pun baru habis belajar lah. So, master pun dekat UiTM Shah Alam juga. Oh, so kau ambil course apa kat situ? Aku ambil degree sarjana seni bina, sains seni bina, and master pun dalam bahagian yang sama lah, bidang yang sama, seni bina juga. Architecture. Oh, so both kau ambil seni bina? Betul. So macam mana kau boleh terfikir nak ambil seni bina tu? Okay, cerita dia waktu aku lepas SPM tu, before SPM lah, before SPM sebenarnya biasanya kita ada UPU kan. So, before SPM around 3 months macam tu, aku sebenarnya aku dah check trial aku dah. So, aku key in UPU tu. So, dalam UPU tu aku nampak the only course yang jump terus degree, aku nampak kat situ architecture lah. So that's why waktu tu aku rasa macam fast track to degree ni aku rasa opportunity lah. So that's why aku fikir macam boleh lah cuba kan. Sedangkan waktu tu aku tak ada apa-apa pengalaman lah. Oh, so kau sebab kau nak fast track lah? Betul, sebab tu je. Then macam mana kau boleh, lepas kau ambil degree tu macam mana kau boleh sambung nak fikir nak sambung master pula? Tak rasa beban ni? Sebab before jump terus ke master lah. So aku ceritalah journey aku dalam degree. Okay. So degree ni sebab macam cerita SPM aku tak ambil langsung tau bidang yang berkaitan. Aku ambil more to ekonomi, berkaitan dengan bisnes. Kalau biasanya aku tengok kawan-kawan aku yang ambil seni bina ni, lagi degree lah, bawah degree, kebanyakannya akan ambil lukisan kejuruteraan lah. So itu yang biasa student yang akan ambil. Ataupun kebanyakan budak-budak yang skor ni dia memang dari bidang pure science. So untuk aku, bagi aku untuk SEM 1 untuk first year agak struggle lah sebab dia related to ada structure and kadang-kadang ada macam maths and benda tu kan ada juga kan some sort yang subjek ada kat dalam bidang tu. So benda tu yang aku slowly belajar lah dengan kawan-kawan aku. And along the way waktu aku ambil degree tu aku agak kacau shock lah sebab architecture ni awal-awal dia more to art. Kan, dia more to seni. So kita guna watercolour apa semua kan. The only one yang aku rasa aku mahir waktu tu aku hanya boleh sketch lah. Sebab aku waktu aku sekolah dulu, aku suka melukis. So kadang-kadang macam ada budak-budak yang datang kat aku kan, aku akan macam mana aku suka buat game lah. Macam satu komik, macam game macam tu. So budak-budak ni akan macam join game tu based on aku punya sketches je. Macam tu. Maksudnya kau sketch muka orang tu kartun ke macam mana? Sketch aku tu dalam bentuk game. Aku lebih kurang macam tu dalam bentuk game tapi aku sketch je. Okay. That's interesting. Betul. Menarik benda tu. Nanti kalau kau boleh tunjuk game kau tu macam mana, menarik kan? Okay. Kalau boleh tahu lah aku dah prepare. Tapi nanti insyaAllah next time boleh tunjuk lah. Okay. So, daripada situ lah kau boleh masuk ke degree architecture tu? Senang cerita waktu sebabkan aku rasa satu sebab degree terus and that's why aku rasa macam benda ni peluang lah kan sebab aku tak perlu nak lalu foundation, tak perlu nak lalu matrix and even though sebelum ni aku masuk form 6 dulu sebelum degree tu. So aku ambil dalam masa sebulan je aku rasa, sebulan lepas tu terus result UPU keluar. So while kau tengah form 6 tu, result UPU tu keluar? Betul. So kau lari lah pergi? Aku keluar, aku buka result tu dengan kawan-kawan aku. So kawan-kawan aku ni, bila dia, macam mana, bagi aku tu satu rezeki lah. Sebab waktu tu aku dapat sarjana muda, kan. Lepas tu, aku nak happy pun sebenarnya agak susah sebab kawan-kawan aku, waktu tu diorang tak dapat. UPU semua tak dapat. So,
yang biasanya kalau EPU ni dia ada dalam 10 kan, 10 option. And selebihnya bila kita tak dapat 10 option tu, dia terus jump to politeknik. Betul. Politeknik ataupun lagi ni dia akan go to college community terus. Betul. So untuk kawan-kawan aku ni, dia tak dapat pilihan yang diorang nak. The only yang diorang dapat politeknik, which is yang memang bukan dalam option diorang. So aku nak meloncat pun, aku rasa bersalah sebab macam kawan-kawan aku waktu tu macam tengah sedih kan. Tapi waktu tu aku dah decide aku tak stay form 6, aku terus keluar lah. Kau drop lah form 6 tu, tinggal lah. Tinggal lah, aku terus pergi. Terus ciao. Tu kawan-kawan aku yang dekat Kolej Tingkatan 6 PJ tu, walaupun bagi aku memori tu agak kejap lah. Tapi benda tu bagi aku seronok lah. Form 6 ni sebenarnya best lah. So macam mana kau boleh stay architecture sampai ambil degree dulu? Kan architecture susah. Kita semua tahu architecture susah. Betul. So macam mana kau boleh stay? Aku rasa dia macam ni. Kita ingat architecture ni untuk akulah yang awal masuk. Satu benda yang buatkan student tertarik adalah grafik lah. Grafik. Lepas tu dari segi design lah. Design of course lah kan. Tapi benda yang kebanyakan student tak suka adalah technical. Macam Betul. benda-benda teknikal kau nak kena buat detail drawing kan. So benda tu macam buat kira macam nightmare lah bagi aku. Sebab aku bukan, even waktu SPM aku tak pernah dengar pun architecture ni. Okay. Jauh ni, dah terbang. Betul. Selain daripada satu sebab aku terus jam degree tu, sebenarnya ada kawan aku, kalau ada kawan aku kalau kau tengok kan, nama dia Al-Hafiz lah. So kawan aku ni yang introduce, waktu tu aku dalam form 3 aku rasa, form 3. So kawan aku ni waktu tu dalam bukan form 5 lah, kira dia dah masuk. Tiba dia cerita kat aku, dia dah terus degree. So awal-awal tu aku macam, mesti kau macam, macam mana kau buat tu? Aku tak tahu pun. Aku tak tahu pun yang degree tu apa. Biasa form 3 kan awal-awal. Tapi bila form 4 kau dah introduce dengan asasi, foundation apa semua, aku macam baru aku tertanya, macam mana Al-Hafiz ni boleh terus degree kan? Waktu tu aku jumpa dia kan. So dia katalah architecture ni macam mana. So kalau korang macam sudah architecture, mesti korang tahu kan buku Newford, buku di catching semua tu. Aku sebelum aku masuk, aku beli sampai dekat 10 buku tu aku beli tebal-tebal tu. Beli tapi tak baca pun. Sampai sudah tak baca. OKB, orang kaya baru. Memang aku, tapi beli kopi je lah. Okay, boleh. Beli kopi je. Tapi waktu aku beli tu aku duduk belek-belek je, aku tak faham. So sampai sudah aku tak baca pun benda tu. Memang aku dia jadi berhabuk lah kat rumah tu macam tu lah. So sebabkan kawan aku tu, aku tahu bidang ni. Waktu tu lah UPU tu pula yang aku cerita tu. Nampak sarjana muda seminar. So bolehlah relate kan. Relate dengan kawan aku tadi tu. So kau kan masuk architecture bukan sebab architecture, sebab fast track kan. Tapi kau nak sama master. Kenapa kau tiba-tiba sama master? Okay, punca dia sebab waktu aku SEM 5 lah. SEM 5 kita dah start architecture. Dia dah technical sikit kan. Dah start technical. Even technical ni dah start SEM 3 dah. Basic lah kan. Fundamental untuk architecture ni. Tapi SEM 5 kau dah start guna digital. Betul? Untuk student kat UiTM lah. Kalau untuk uni lain aku tak pasti. Tapi architecture ni SEM 1 sampai SEM 4 kita manual drone. And then sampai SEM 5 tu baru kita start guna digital. So aku rasa digital ni bukan nak cakap satu kemahiran untuk aku. Tapi aku rasa aku lagi better guna digital compare dengan aku guna hand drawn lah. So bila guna digital ni aku rasa improvement aku tu ada dalam bidang architecture ni. Kau nampak punya masa depan lah. Kau nampak your future lah. Aku nampak. So kalau macam graph tu dia adalah naik sikit lah waktu start digital tu. Tapi lepas internship, internship pun bagi aku agak seronok lah sebab kau dah start detail kan. Sebab kau dah masuk duit kan sebenarnya? Tak banyak. Tak banyak pun. Sebab waktu aku start SEM 4 tu aku dah COVID. Yelah. Aku punya best kena dah start COVID semua buat kerja kat rumah. Submit semua online. So intern pun memang tak masuk. Aku rasa masuk office pun kejap-kejap je lah. So okay. Tapi macam mana kau boleh sama master?
Kau dapat confident tu lah daripada sem Soalan 5. dia 2-3 kali. Okey, so. Sekejap, macam mana boleh sama master Okey. Tadi sem 5 kan? Okey, kita jam sem 7 pula. Oh, Saya sem final 7. year lah. Boleh. Sem 7, sem 8. Okey, so untuk student, aku cerita balik. Untuk student UiTM, first year, sem 1 sampai sem 2. And then second until fourth year, itu sem 3 sampai sem 8. So, kita ada 4 tahun. Betul. Compare dengan universiti lain, dia kadang-kadang kebanyakannya 3 tahun je. Sebab diorang dari foundation. Dari asasi, matrix ataupun kebanyakan dari politeknik lah. So, kalau UiTM ni, siapa student-student dari politeknik, dia boleh cut sem lah. So, dia loncat either sem 3 atau sem 4. Sem 4 boleh. Terus sem 4 lah. Biasanya yang kawan-kawan aku sem 4 lah. Dia terus loncat kan. So, waktu sem 7 ni, aku final year ni aku rasa macam start lagi seronok sebab waktu tu aku ada kenal lah seorang senang cerita dia waktu tu assistant architect. Dia dari kira kawan kepada kawan lah. Kan. So, aku ni lah siapa kalau dia tengok nama dia Syariz lah. Nama dia Syariz. So, waktu aku kenal dengan dia ni, dia kan assistant architect. So, dia dah ada exposure dalam industri. Which is waktu tu aku rasa dia dah 2 tahun kot kerja. So, aku orang yang hanya tahu macam mana nak design, fasad, wayang-wayang macam tu kan. Tapi dia ajar aku macam mana nak more to macam mana fire system ataupun more to bomber appliance kan. Benda yang more to lagi in depth lah architecture ni. Benda yang dia bukan semata-mata kau design bangunan je, tapi dia more to design for human lah, design for people. So benda tu yang aku rasa benda yang baru and aku rasa benda tu buatkan aku lagi tertarik untuk macam mind blown lah. Dia macam aku lagi seronok untuk teruskan architecture ni sampai ke habis lah final year. So soalan tadi, kenapa aku nak teruskan sampai master kan? So disebabkan aku rasa sejujurnya lah aku tak sure aku punya macam mana kedudukan aku ataupun aku punya macam mana nak cakap, saya cerita kedudukan aku dalam bidang architecture ni. Sebab waktu tu kawan aku macam very supportive lah. So diorang yang selalu antara aku tak sure antara diorang yang nak aku ke depan ataupun sebab diorang macam contoh kau malah nak present, aku suruh kau present. Macam tu. Macam kami hitam lah. Macam kami hitam ataupun kadang-kadang bila dalam group suruh aku jadi ketua. So dari situ buatkan aku percaya yang sebenarnya aku ada bukan nak cakap harapan lah, aku ada masa depan. Kau dapat confident kan. Betul. Aku ada confidence sikit untuk which is aku rasa aku ada something dalam bidang ni. Aku tak adalah macam kau kosong. Tak kosong. Kau tak kosong. Kau ada something. Adalah something aku rasa aku boleh contribute kat kawan-kawan aku, kat orang lain macam tu lah. So that's why waktu tu aku rasa macam okay lah sebabkan kawan-kawan aku pun percaya kat aku kan. Even lepas aku dah habis degree pun kawan-kawan aku still macam percaya kat aku lah. Macam aku cerita dengan kawan aku Syariz tu kan. Dia aku pun tak tahu apa yang aku buat tapi dia tak habis cakap yang aku boleh lah, aku ada design flare lah kan. Aku tak tahulah. So hebat lah. sebabkan benda tu yang buatkan keyakinan tu ada untuk aku teruskan lah. So dia tolong boost confidence kau tak beli aku. dia tolong boost confidence kau kan. Betul. Okay. So sekarang kiranya kau dah habis master lah? Aku baru habis lah. Baru habis? Baru habis. So apa planning kau lepas ni? Planning aku sebab untuk orang yang mungkinlah aku share lah untuk student-student yang nak pursue bidang architecture ni. So kalau dalam bidang degree kita panggil LAM Part 1 lah. So LAM Part 1 ni bidang degree dalam tempoh masa dia 4 tahun. Betul. Kita kena belajar 4 tahun atau 3 tahun yang tadi macam aku cerita kalau orang yang dari foundation. LAM Part 2 pula 2 tahun.
And then untuk kita dapat title, contohnya macam kalau untuk orang luar dia biasa dengar macam doktor DR. Doktor ni ada dua lah, doktor falsafah ataupun doktor medical ataupun engineer IR. So arkitek ni kita digelarkan sebagai AR lah, professional, arkitek profesional. So untuk dapatkan AR ni kena at least pengalaman 2 tahun selepas habis master. Okay. So planning aku lepas ni mungkin aku kerja dalam masa 2 tahun ni, kalau ada rezeki aku akan ambil exam tu lah untuk dapatkan InsyaAllah lah kalau ada rezeki lah. Kita orang sentiasa support lah. Lepas tu nanti kau datang balik as arkitek pula kan. Nak ada level lah. InsyaAllah lah. Aku aku pun tak tahu masa depan macam mana. Kalau Allah bagi aku kan kesempatan rezeki, mungkin aku ni lah. InsyaAllah boleh. Kita orang semua akan doakan lah. Lepas nanti kau akan datang balik punya. Waktu kau datang tu arkitek Haziq. Kan lain. Tapi kau masih idola kan? Aku rasa cringe out tu sebab taklah, sebab aku rasa aku masih budak yang aku still rasa aku muda lah, budak yang tak tahu apa-apa, yang aku still keep learning lah, belajar. Even bila aku start kerja as a part 2 ni kan, graduate architect lah. So lepas habis part 2 kita akan digelar as a graduate architect. So aku rasa aku pun macam AA lagi, banyak benda yang aku still nak kena belajar. And even aku pun belajar dari orang-orang AA juga yang dekat tempat aku. Benda tu lah, aku rasa macam bidang architecture ni takkan habis lah. Takkan habis lah. Takkan habis. Even kau dah 50-60 tahun pun, aku tak sure lah. Tapi ni based on pengalaman-pengalaman macam bos-bos aku kan. Diorang mesti belajar. Kan. Dan lagi bidang authority kan. Walaupun kita dah tinggalkan lama, tapi benda tu dia keep ni macam sekarang ni kalau kau tengok dah ada AI kan. So AI ni benda yang baru. Kalau macam yang memang dah tinggalkan 30-40 tahun digital ni memang payah nak catch up tu sebab dia very fast kan. So kalau hari ni AI, esok dah berubah dah. Tak tahu dah macam tu lah. Tapi kau ada benda yang kau regret tak pasal kau ambil Aki ni? Ya, maybe dulu kau ambil course lain kan. So macam ada regret tak? Macam mana? Kalau nak cerita pasal regret ni sebab aku rasa aku tak ada option lah. Aku tak ada option lah sebab aku boleh cakap architecture ni dia macam trap tau. Bila kau dah masuk, kau dah tak ada jalan keluar. Melainkan kau ada something yang kau rasa kau boleh buat tempat lain. Contoh, aku bagi contoh macam kawan-kawan aku yang quit, drop ke apa sebab dia percaya yang bidang ni bukan bidang dia. Dia mau tu mengajar. So dia pergi ke IPG, Institut Perguruan. Ataupun kawan-kawan aku lain dia memang terus bidang civil. So macam untuk aku ni, aku rasa bila aku dah lah tak tahu apa-apa. Dulu aku belajar bisnes lah kan. So bila aku dah mau tu architecture ni, benda ni aku dah belajar, dah spend 4 tahun. So aku rasa benda ni yang aku pandai sekarang. Mungkin. So benda tu aku rasa macam lebih baik aku teruskan bidang ni je lah sampai habis. So macam aku dah tak ada option lain dah ni. Aku tak ada option lain ni. Go lah. Tapi kalau soalan dia, kalau kau tanya aku, kalau aku bukan arkitek graduan ke apa, aku akan jadi apa? Contoh soalan macam tu kan. Aku rasa aku selain daripada architecture ni bagi aku dia more to pekerjaan. Tapi aku ada minat-minat lain lah. Contoh minat aku suka muzik. Aku suka muzik apa-apalah, dari segi nyanyian ke ataupun gitar. Mana-mana lah. Aku rasa untuk orang musician ni aku respect lah. Sebab dia bukan... Dia tak kosong lah? Dia ada isi lah. Dia memang aku rasa... Aku respect lah musician ni. And then selain itu more to sukan lah. Kan? Macam aku bersukan dari segi football, kan? Main bola, sukan, futsal semua. So benda tu aku rasa antara yang memang aku hardcore lah. Suka. Kau hardcore lah? Kau minat? Aku betul-betul minat. Tapi option kerjaya kau arkitek lah? Kerjaya aku, aku rasa mungkin
Kalau bukan arkitek, aku sendiri aku tak boleh fikir lah aku akan jadi apa. Melainkan aku ni lah, benda-benda yang aku suka lah. Mungkin tak adalah aku nak cakap aku boleh jadi penyanyi ke apa. Tapi, Asal tak boleh? tak. Mungkin Asal tak boleh? tak boleh. Sebab Kau kena get ready ni. penyanyi ni, dia, kau rasa suara kau sedap. Tapi sebab sebenarnya ramai lagi suara sedap. Alamak ai. Ah, Sebagai owner mesin karaoke. Kau nak try nyanyi dulu tak? Mungkin kadang-kadang kita nyanyi, contohlah kau nyanyi kat tandas ke apa, kau akan rasa suara kau lah paling sedap. Tapi sebenarnya compare dengan orang-orang yang sebenarnya yang tak ditunjukkan bakat dia, sebenarnya suara sedap tu ramai sangat. So very competitive lah. So that's why kalau kau cakap aku memang minat menyanyi ke apa, tapi aku tak rasa aku boleh masuk dalam bidang nasi. Aku percaya yang ramai lagi orang. Kau tak nak try masuk-masuk macam pertandingan menyanyi, tak ada lah. Tak ada dalam plan lah. Tak ada dalam plan lah. Aku suka tengok lah mana-mana. Mana tahu once kau dapat arkitek kan, kau try masuk ke, Aku ada lah. Kan? Perform ada lah. Maksudnya, perform ada? Waktu aku degree dengan kawan aku, waktu master pun ada juga aku buat performance lah kan. Macam dekat UiTM ni kita ada panggil Akifest kan. So Akifest ni benda ni yang kadang-kadang diorang buat pertandingan nyanyian. So aku wakilkan studio aku je lah biasanya. Ada nama band tak ada lah? Nama band ada tapi aku dah lupa. Sorry sebab saya cerita, kalau kau cakap kami hitam, macam kami hitam jugalah. Macam aku cakap, kawan-kawan aku dia suka tolak aku. Bukanlah cakap tolak aku lah, macam angkat kau macam paksa rela. Macam tolak, macam panggil lah saya cerita kan. Nak join tak? Macam tu lah. Bukan kau macam akulah. Tak. Akulah please. Aku tak macam tu lah. Tak macam tu lah. Tak. Okay. Tapi kalau kiranya waktu kau master tu kau dah stabil sikit lah. Maksudnya macam kau ambil architecture tu dia dah mudah sikit daripada degree kau ke macam mana? Sebab kau dah biasa kan. Maksudnya kau dah tahu how architecture works. So bila kau masuk master tu, does it make it easy ataupun dia lagi susah ke macam mana? Faham tak? Kau punya master punya journey tu. Okay lah. Dia ada beza lah graduate arkitek ni dengan assistant arkitek. So, bila kau assistant arkitek, kerja kau adalah more to produce. Buat design, buat drawings and lagi bidang-bidang yang macam draftsman ke apa memang akan buat drawing lah. So, kau akan kejar deadline. Contoh, kalau bos kau kata nak siap minggu ni lah kau kena siapkan. Tapi beza bila kau as a graduate architect ataupun project architect ke kan, yang kau ada assistant architect yang membantu kan. So itulah challenge dia, sebab kau kena cari jalan macam mana orang yang support kau ni boleh ikut deadline yang kau sendiri kena hadap dengan klien tu. Faham tak? Maksudnya kalau AA, bos yang pergi jumpa klien. Kalau dia kata nak minggu ni, so bos kau sampai kat kau untuk siapkan. So dia yang bawa pergi jumpa klien. Kalau in this case yang memang kau sendiri yang kena jumpa klien. So kalau orang yang support kau ni tak siap, kau memang kau pun tak siap lah, bawa benda kosong lah macam tu. So jap, tapi itu dari segi kerja kan. Tapi kalau dari segi study maksudnya master? Maksudnya waktu kau ambil master tu, challenge dia different ke dengan waktu kau ambil degree? Maksudnya dari segi macam maybe waktu kau master tu ada part time mana-mana ke? Tak ada lah. Okay. Waktu aku degree dulu, aku ada dapatlah satu beasiswa lah. Aku dapat JPA waktu tu. Nak cakap beasiswa pun tak juga. Dia pinjaman. Sekarang kita panggil pinjaman boleh ubah lah. So, waktu tu dia bagi agak banyak lah. Maksudnya 1 sen dia bagi dalam 5,000, 5K. So, 5K tu pun sebenarnya dah cukup lah untuk kau belanja macam-macam. Compare dengan waktu aku master, aku cuba apply macam-macam. MARA, JPA. So JPA pun dah tak buka dah. So MARA pula dah tak buka untuk architecture. Dia more focus on STEM, motor engineering semua kan. So aku tak ada option melainkan aku bawa Grab lah. Waktu kau master? Waktu bawa master. So memang aku macam mayat hidup lah. Maksudnya kalau aku pergi bawa Grab pagi,
Baliknya malam tu jugalah aku buat design. Uish, keras tu. Macam tu lah. So malam tu kadang-kadang aku tidur dulu. Aku tidur dulu, bangun 3 pagi, 4 pagi, sambung. Aku respect lah kawan-kawan yang master aku, dorang rajin gila lah. Aku bukanlah nak cakap ni, tapi bila aku masuk je studio kan, macam tu bawa Grab, masa-masa tengok dorang memang ada PC je. Tapi dorang tak buat Grab lah? Buat Grab tak? Ke dorang buat part time Dorang lain? freelance lah aku rasa. Dorang kebanyakannya ada yang freelance lah, buat kerja luar. Untuk macam aku, kalau kau tanya kenapa aku tak jadi freelance contoh, kenapa aku tak buat part time pasal architecture juga, tapi kau dah lah brainstorm untuk master ni buat design. Semuanya pasal design. Lepas tu kerja part time pun kena buat pasal design. Memang aku rasa memang otak kau lost lah. So untuk aku nak release sebenarnya dengan cara macam tu lah. Bila kau take a break lah. Bagi aku benda tu aku release lah. Sebab bila kau bawa Grab, kau borak dengan orang-orang luar. So kau boleh dengar pengalaman-pengalaman dorang. Kadang-kadang yang naiknya businessman. Betul. Kadang-kadang yang naiknya student bidang-bidang lain. So benda tu yang buatkan aku rasa benda tu release lah untuk aku. Aku dapat keluar kejap daripada stres fikir design tu. Oh, tapi macam mana kau balance? Maksudnya macam kau buat Grab pagi, lepas tu bukan ada tutor dia kelas semua ke? Kalau berkaitan dengan kelas aku pergi lah. Tak ada, aku pun tak. Maksud aku kau start Grab kau apa? 6 pagi? Aku kadang contoh kalau kelasnya pukul 11 pagi contoh. Pagi tu lah aku bawa Grab dulu before kelas. 3 jam, 2 jam. Lepas tu habis kadang-kadang habis kelas tu aku sambung balik bawa. Memang untuk ni lah, bayar yuran lah untuk master tu. Walaupun sebenarnya yuran tu tak cukup, bukanlah ngam-ngam lah. Untuk nak support kau punya makan-makan sebenarnya itu memang kena correct saving lah. Saving kau waktu degree. Sebab tu waktu aku lepas degree tu aku dah target dah. Aku nak kerja setahun. Dan masa sama saving aku tu sebenarnya aku target untuk cukup sambung master. Tapi end up bila aku sambung master, itulah fasa untuk kau banyak berjalan-jalan. So, kawan-kawan aku ajak pergi Korea, pergi China. Ingatkan jalan-jalan pergi mall. Tak. Jalan-jalan dia pergi jauh. Jalan-jalan cuti Malaysia rupanya. So pergi Korea, pergi China. So tempat-tempat macam ni yang banyaklah spend. Tapi aku banyak belajar lah. Kau boleh lah. Banyak belajar. Belajar dari culture luar lah. Side visit lah. Okay, faham. Okay, bunyi dia seronok lah. Tapi macam bila sekarang ni kau tengah buat apa? Sekarang ni kau dah habis master? Aku bekerja sebagai graduate arkitek. So sekarang kau tengah kerja? Kat mana? Aku kerja dekat arkitek juruperunding Surah Rahimah. So bos aku sebab dia soprop kan. So bos aku Surah Rahimah, dia aku panggil dia puan lah. So aku rasa bos aku ni dia champion lah. Dia memang bagus lah. Aku respect dia gila sebab bila kau kerja untuk orang yang fresh macam aku lah, aku kasi dia fresh lah untuk selepas master kan. Dia bukan jenis yang balun. Dia balun tapi bukan dari segi macam nak kerah kau, tapi dia nak kau belajar. Dia macam bagi kau guide lah. Dia guide aku dan masa yang sama dia nak orang lain pilih jalan dia. Bukan pilih jalan dia, I mean macam pilih jalan dia sendirilah. Jalan aku sendiri. Dia nak semua orang macam fikir ikut apa yang dia nak macam tu. So sekarang kau job scope kau apa? Job scope aku? Job scope aku macam tu lah, macam cerita tadi aku graduate architect. So aku more to buat drawing, oversee projek lah. Aku projek arkitek juga lah sebenarnya. So adalah projek-projek yang aku jaga. Dalam saya sama ada tim-tim sama-sama yang support buat. Kira untuk jalankan projek tu lah. Okay, sepanjang kau jadi
balik pada cerita waktu kau study kan. Sepanjang kau jadi student tu, macam ada tak insiden-insiden yang kau tak boleh lupa sampai sekarang? Insiden-insiden yang macam benda tu melekat kepala kau tak jumpa. Maybe like waktu kau crit ke kan. Waktu kau submission ke. Sekejap Ataupun waktu member kau crit ke. Aku rasa waktu degree dulu taklah, aku rasa kan zaman COVID tu dia memberi impak yang besar lah untuk aku sebab kau macam kau potong 2 tahun kan. Kau tak sedar pun tahu dah habis lah. Memang banyak yang ni lah. Tapi aku boleh cakap yang untuk final year degree aku banyak mengubah hidup aku lah. Sebab bukan dari segi bidang yang aku belajar, tapi dalam masa yang sama waktu tu aku mencari kehidupan lah. Aku mencari kehidupan juga lah. Sebab waktu tu aku rasa aku banyak loss lah. Loss. Maksudnya lepas PKP tu kau nak cari balik kau punya rhythm macam tu ke? Bukan lah, macam maksudnya macam ni lah. Aku rasa more tu cari tuan kot. Bukan lah maksudnya. Mungkin lah, bukan aku nak cakap dulu aku lalai simpang jauh ke tak. Tapi final year tu aku rasa aku rasa seronok lah cuba untuk belajar bidang-bidang yang ni kan, yang sepatutnya kita belajar kan. So ada rezeki aku waktu lepas habis je degree tu, aku pun aku dengan family aku pergi umrah. So waktu tu aku rasa rezeki aku tak boleh lupa lah. Sebab umrah, bulan puasa, aku rasa memang dua-dua momen ni kalau waktu kau belajar memang beri impak yang besar lah. Kalau untuk aku even degree yang master ni. Okay. So macam any advice yang kau nak bagi dekat student-student architecture yang tengah ambil ni, yang tengah tengok ni, advice yang kau nak bagi ke? Okay, advice aku untuk tak kisahlah budak-budak yang baru nak start ambil architecture ke ataupun bidang-bidang luar, tak kisah. Aku rasa jangan takut ambil risiko lah. Sebab even kau berhenti, kau drop out ke belajar, bagi aku benda tu tak terlambat. Tak ada masuk yang terlambat lah. Sebab even kalau kau tanya orang, aku sepanjang contohlah, sebab bila aku buat grad ni pun aku banyak borak-borak dengan orang-orang luar kan. Kebanyakan orang-orang yang berjaya ni pun memang dia gagal banyak kali lah. Tak ada orang yang terus berjaya. Dia memang akan gagal dulu. So that's why aku rasa untuk student yang baru masuk, even kalau kau fail design, jangan rasa kau gagal lah. Sebab benda tu semua kena merasa benda tu. Semua kena merasa. Tak kisahlah apa-apa yang kau buat. Kena merasa? Kalau dari segi macam rohani pula, aku rasa solat, benda-benda yang basic ni jangan tinggal lah. Aku rasa bab solat ni, aku ada dengar lah satu video ni, dia macam kadang-kadang kan, lagi bidang architecture lah, kadang-kadang kita fokus je buat design, kau tak sedar masa kau kan. Kadang kita fikir macam better siapkan design dulu baru solat, contoh lah. Tapi ada satu video ni aku tengok, aku rasa video Opai aku rasa, walaupun ramai haters lah Opai ni kan. Tapi aku rasa dia ada satu mission, dia marah pekerja dia. Dia kata, kau buat kerja kau ni dengan kau tak solat kan, waktu tu dah pukul 3.30, pukul 4, sebenarnya tak ada makna pun untuk company aku. Itu apa yang dia mention lah. Which is yang sebenarnya benda tu boleh relate lah untuk architecture, sebab kadang-kadang kita buat kerja sampai tak sedar kan. So sebenarnya kita spend sampai pukul 4, lepas tu pukul 4.30 contoh buat nak solat kan. Bagi aku betul lah. Sebenarnya tanta design yang kita buat tu tak sebagus macam mana kalau kau solat awal. Macam tu contohnya. Idea tu tak lagi melimpah ruah lah kalau kau solat dulu. Macam tu lah. Dia bukan untuk nasihat untuk orang lain juga, tapi nasihat untuk aku jugalah, sebab aku pun still
bekerja, buat benda yang aku buat sekarang lah. Okay. By the way, kalau kau okay, sekolah apa kan? Jadi apa kata kau ambil ni dan kau rasa? Oh, ni Kau ambil dan kau rasa dulu. Okay. Lepas tu baru kau bincangkan. Oh lama ai. tahu tu. Okay, sambil kau buka tu, aku nak tanya juga. Macam mana kau, kan kau cakap tadi kita kena balancekan kita punya tu dengan kita punya architecture life kan. So kau sendiri macam mana kau keep disiplin untuk kau balancekan kau punya architecture life dengan kau punya, you know, like you said just now. Aku tak disiplin. Aku tak disiplin pun. Kau tak disiplin pun? Sebab taklah, kalau cerita time management ni sebenarnya korang sesiapa pun tak perlu dengar cara orang lain lah, sebab masing-masing ada cara time diorang sendiri. So untuk cara aku rasa benda yang aku paling optimum, aku rasa aku tak kisahlah aku buat apa, buat Grab ke apa, contoh kan kerja-kerja luar, aku akan pastikan kerja aku siap lah. Macam tu je lah. Oh, faham. Walaupun aku banyak procrastinate, buat kerja last minute, tapi kalau deadline tu nak hari ni aku akan pastikan siap lah. So kau manage sendiri lah. Maksudnya contoh kalau Grab aku biasa buat 6 jam, tapi sebab kerja kau banyak tak siap, mungkin hari tu aku buat 1 jam je lah. Macam tu lah. So time management tu sebenarnya dia kadang-kadang mungkin lah kalau dalam satu sistem semua orang boleh ikut. Tapi kalau yang melibatkan kehidupan harian yang berbeza dengan orang lain, sebenarnya kita yang kena pandai setting sendiri lah. Kena ada common sense lah. Mana yang priority, mana yang tak. So nak aku tadi cuba Okay. Cuba lah. Alang-alang sebab mesti kau lapar kan. Aku tak tahu kau dari mana tapi kau nampak lapar. Aku rasa kau patut rasa. Ni kau buat ke apa ni? Kau punya team buat? Tak. Oh, okay. Tak apa, kau boleh sebut. Ni sponsorship. Oh, Dewi Daily okay. Yes. Aku rasa aku pun nak makan lah. Sedap. Sedap lah. Sedap kan? Macam nak order kan? Kau boleh beritahu aku lah kalau kau nak. Oh, ni ada nombor dia. Ni Nutella pot. Yang ni suji almond. Orang ni rasa Sedap. tapi dia production besar waktu raya je. Okay. Tak banyak, takut habis pula. Tak apa, kalau habis kan tak apa. Kita ada banyak lagi balang lain. Okay. Nah. Dah habis. Oh. Lepas tu. Kita kat mana tadi? Tak, kuih ni sedap sangat. Aku dah terdistracted. Oh, okay. Macam ni kau balancekan tadi kan. So kau kata, semua orang ada cara masing-masing untuk balancekan diorang punya jadual, betul tak? Tapi kan, aku nak tanya kau, dalam banyak-banyak part time lain, kau boleh je part time F&B, part time yang actually kalau kau Grab kan, dengan kau buat part time luar tu lagi kau dapat banyak daripada kau buat Grab kan? Honestly. Aku tak pasti lah. Sebab aku tak pernah. Aku okey lah. Okay, aku pernah part time luar. Kalau Okay, aku part time luar, kalau contoh lah macam F&B kan, aku pun dapat 1,000 satu bulan. So, aku tak tahu lah kalau buat Grab macam mana. Okay. Sebenarnya bawa Grab ni dia bukan, dia ibarat kau bekerja sendiri lah. Dia bukan macam kerja F&B. Sebab sebelum ni, okay, aku patah balik boleh tak? Boleh. Sebelum aku habis start degree tu, aku kerja macam-macam tempat. Aku pernah kerja dekat Texas Chicken. Aku pernah kerja dekat Bata. Aku pernah kerja Lazada. Aku pernah kerja Aeon, jual bantal. Oh, okay. So, aku rasa dalam bidang-bidang aku tak suka F&B lah. Tu aku boleh cakap lah. So, kena cuci grease trap. Bukan tu je. Senang cerita, F&B ni dia kau entah, kau stres lah aku rasa. Aku tak tahulah
F&B macam mana, tapi contoh yang macam aku kerja, aku bagi contoh Texas, McD ke apa, bagi aku memang penat lah. Compare dengan Grab ni, kalau kau penat, kau boleh rehat balik rumah. Ikut masa. Kalau dari segi untung pula, entahlah, aku rasa Grab agak banyak lah. Maksudnya sehari, even, okay, aku bukan cerita sehari lah. Ni bergantung pada berapa lama kau buat. Tapi aku pernah even kalau macam Raya Cina, kau boleh dapat 350 ke 400 satu hari. Wow. Memang banyak. Kalau hari perayaan ni. So kalau kau buat full time betul-betul, sebab tu ada orang sampai 6,000 gaji dia buat Grab je. Oh ya. Yeah. Memang banyak. Tu aku pergi Korea. Tak adalah. Aku memang banyak habiskan kat situ lah. Okay. Jadi untuk soalan terakhir yang kita nak bagi kat kau adalah aku nak tanya macam kan kau ada macam experience as a student degree, as a student master, and sekarang kau tengah bekerja. Betul tak? So macam ada tak macam daripada segi study lah, daripada segi study, selain daripada advice yang kau kata tadi, aku nak tahu advice yang dari segi tips-tips macam mana kau nak survive architecture ni. Faham tak? Macam nak survive architecture? Macam, okay, sekarang tadi kau cakap advice untuk orang yang dah drop. Kau boleh pilih tempat lain. Okay, sekarang kau advice untuk orang jangan drop. Pursue lagi. Jangan, teruskan. Don't stop, go on. Macam tu. Okay, nasihat aku untuk bidang architecture, aku rasa dia ada banyak lah benda yang kau rasa kau boleh expertise. Kau boleh expert lah dalam mana-mana yang kau suka. Contoh macam aku memang suka gila grafik. So, cara aku portray dalam grafik aku memang belajar macam-macam software. Maksudnya rendering ke apa? Rendering ada, macam mana kau nak buat modelling. Macam sekarang ni ada macam-macam. Ada Revit, Rhino, SketchUp. Aku cuba belajar semua. Lepas tu waktu rendering pula ada V-Ray, Lumion, Enscape. So, kalau korang rasa korang ada taste, sebab architecture ni ada masa yang kadang-kadang kau tak boleh nak ajar. Maksudnya kalau memang kau tak ada dalam kepakaran tu, memang kau takkan ada. Bukanlah takkan ada. Kau boleh belajar tapi lambat. Sebab kadang-kadang memang mungkin Allah ni dah ceritakan orang ni memang mata dia cantik. I mean mata dia bila tengok ni dia dah taste dia tu memang betul-betul power lah. So orang tengok okay ni lawa. Tapi ada orang yang memang bukan dalam bidang tu. Mungkin bidang dia more tu technical kan. So kau push bidang tu lah. Bidang yang kau rasa kau power. Yang kau expert. Maksudnya macam kau cakap kalau macam orang tu tak boleh, just move on lah. Bukanlah. Maksudnya kalau dia, aku tak nak fokus on tak boleh tu, aku more fokus on cari benda yang kau suka. Benda yang kau rasa kau expert. Kalau kau rasa kau power technical, kau memang explore macam-macam jenis sistem technical. Kalau kau power dalam bidang grafik, kau power dalam bidang production, kau explore macam-macam jenis design macam mana kau buat. More to designer lah. Kalau kau expert dalam bidang bercakap, kau suka sangat bercakap kan, ataupun kau boleh macam mana market diri kau, market company. So kau boleh pergi ke more to ni lah. Kau cakap marketing lah. Even businessman kan. Even kau jadi arkitek pun kau kena ada benda tu. Betul. Kena kalau, market dia kan. Kena pandai benda tu lah. Okay lah, before habis pun aku nak ucap terima kasih lah kepada Borak Semula sebab dah bagi aku peluang kan. Terutama guest pertama kan. Aku minta maaf lah kalau aku ada tersalah kata, aku ada teguran siapa-siapa yang aku mention tadi. Tapi aku rasa, aku doakan tim korang ni berjaya lah untuk next episode. Okay. Dan aku nak wrap up untuk kita punya episode pertama. Jumpa korang dekat episode kedua. Bye!